Uzaimi! Uzaimi! Ya, aku kat belakang ni. Ni daun kelapa yang kau minta semalam. Cantik. Kau nak buat apa dengan daun kelapa ni? Aku nak buat trompet. Trompet tak payah buat. Aku boleh buat. Macam mana? Sumbangnya. Berani kau cakap trompet aku sumbang. Dah kita buat trompet dengan daun kelapa ni. Jom. Macam mana buat? Aku Jom tak lah. pandai. Jomlah aku ajar. Alat nak guna gunting je. Mula-mula kita potong daun kelapa ni. Ni potong dua macam ni. Buangkan lidi dia. Lepas tu kita ambil yang ujung ni untuk buat pipit dia. Hujung daun kelapa buat pipit. Dia lembut sikit baru dia bunyi merdu. Macam tu je, besar dua keping sama besar. Kita gabung macam tu. Lepas tu kita balut dengan daun kelapa ni. Lepas tu kita test dulu. Uyo, power lah kau ni Uzaimi. Kau tolong aku belah daun kelapa tu. Boleh. Ni. Kau buat macam aku buat tadi Kau buat lidi satu. Dua batang. 2 batang? Macam mana 2 batang tu? Uyo. Kita boleh bentuk dia. Kau nak bentuk macam ni, nak macam ni sikit ke. Macam ni.